Baiklah, kita telah pun berjaya menghasilkan shader serta lighting untuk model pesawat X-Wing kita ini. Okay. Langkah seterusnya ialah kita akan menghasilkan play blast. Okay, play blast. Tapi sebelum kita menghasilkan play blast tersebut, saya akan tunjukkan caranya untuk kita hasilkan turntable animation yang ringkas. Okay. Pertama sekali kita kena dapatkan locator. Okay, berada dekat create locator. Okay, so jadi kita tekan manipulator move. Okay, untuk kita letakkan manipulator ini di tengah-tengah. Okay. Okay, jadi kita boleh letakkan di sini. Okay, di bahagian tengah model kita. Okay. Okay, setelah locator ini berada pada kedudukan yang kita hendaki, okay, kita akan pergi kepada module animation, animate dan turntable. Okay, kita akan pergi pada setting di sini. Jadi kita akan setkan lebih kurang mungkin kali ini kita letak 600 frame. Okay, 600 frame. Okay, untuk turntable animation. Okay, dan kita anda boleh memilih sama ada anda ingin turntable animation tersebut mengikut arah jam ataupun lawan jam. Okay, dan kita tekankan turntable. Okay. Okay, di sini kalau anda lihat frame yang kita ada di sini cuma 300. Jadi untuk melihat ke semua 600 frame kita dalam time slider, kita kena tuliskan di sini 600. Okay, dan kita perlu drag slider ini, okay, sehingga anda boleh melihat frame 1 sehingga frame 600. Okay, kita cuba playkan animation ini. Okay, dan anda lihat okay, animation turntable telah pun bergerak secara ringkas lah. Okay. Okay, kita boleh melakukan beberapa perubahan di bahagian setting preference. Okay, kita boleh lihat pada pertama sekali kita akan lihat pada slider, time slider. Okay, pastikan playback speed 24 frame. Okay. Manakala animation, okay, kita lihat, okay, kita just dia ada perubahan. Okay. Okay, filem 24 animation. Okay. Jadi saya savekan setting kita. So di sepanjang 600 frame yang kita hasilkan ini, anda boleh lihat turntable kita berputar beberapa kali. So jadi kita untuk melihat animasi ini dengan lebih jelas, okay, kita boleh hasilkan play blast. Jadi kita cuba shading, wireframe on shader kita antikkan. Okay, pastikan cuma smooth shade off. Okay, so dengan ini kita tidak melihat sebarang outline di model kita lah. Baiklah, kita akan pergi pada play blast. Kita akan pilih module rendering. Okay, kita akan pergi pada window. Okay, play blast, kita pergi pada setting. Okay, image format, encoding Maya. Okay, kita tengok, kita boleh setkan kepada QuickTime. Okay, quality
100. So anda boleh pilih sama ada QuickTime ataupun AVI. Tapi biasanya AVI ni akan menyebabkan file anda menjadi agak besar berbanding dengan file QuickTime. Okay, so jadi kita save to file. Okay, kita browsekan. Okay, pastikan anda masukkan file anda di anda kena pastikan bahawa file Play Blast ini akan disimpan di dalam folder yang anda sesuaikan untuk projek ini. So folder kepunyaan saya adalah di folder movies. Okay, ini adalah penting untuk anda mencari kembali file yang anda hasilkan. Okay, so saya tekan Play Blast dan ia akan ambil masa beberapa minit untuk melakukan proses encoding kepada QuickTime. Okay, proses berkenaan telah pun siap. Kita akan pergi pada okay, kita akan pergi pada folder Maya kita. Okay, movie. So di sinilah file kita berada. Okay, anda boleh test untuk melihat hasilnya. Okay, so ini adalah kualiti yang kita boleh dapatkan daripada Play Blast. Memadai, tapi tidaklah memberikan kualiti yang baik. Okay, memadai untuk kita melihat contoh apa yang berlaku di dalam scene yang kita hasilkan. Okay, 600 frame. Okay, selama 24 saat. Okay. Okay. Jadi setelah kita menghasilkan Play Blast dan kita berpuas hati dengan visual yang kita hasilkan, kita perlu melaksanakan proses rendering, iaitu proses untuk hasil kerja 3D kita. Jadi saya akan pergi dekat render setting di sini. Okay. So saya akan pergi pada okay, pastikan saya render using Maya software. Okay, saya akan namakan dia sebagai ST X-Wing mungkin final. Okay, X-Wing final. Okay, dan okay, saya kekalkan AVI. Okay, saya kekalkan pada image AVI dahulu. Okay. Okay, pastikan ini paling penting. Pastikan anda setkan start frame daripada frame pertama sehingga frame 600. So ini memastikan bahawa file anda di-renderkan sehingga frame 600. Okay, jika tidak, dia hanya akan render pada jumlah frame yang anda berikan. Quality setkan pada production quality. Alright. Okay, dan mungkin size, yep, kita boleh check pada size. Okay, so anda kena pastikan di sini apakah kamera yang anda akan gunakan untuk render. So current kamera yang saya pakaikan sekarang ialah turntable camera 6. So saya boleh delete yang lain. Okay, so saya cuma pastikan bahawa hasil kerja saya di-renderkan melalui kamera ni. Okay, saya akan setkan size. Okay, mungkin kita boleh pakaikan okay 640 480.
Okay, close. Okay, jadi kita akan pergi pada vendor, bash vendor. Kita pergi pada setting. Okay, kita tengok. Okay, file kita nanti akan di vendor kan di dalam C user. Okay, ini file saya akan di vendorkan di desktop Xwing images, folder images. So begitu juga dengan file anda, nanti anda kena perlu check di manakah file vendor anda akan di outputkan. Okay, jadi selepas itu anda boleh pergi vendor, bash vendor dan tekan. Okay, so anda boleh lihat di sini bahawa Maya sudah melakukan proses rendering, dan ini mungkin mengambil masa, bergantung kepada keupayaan komputer anda, mungkin mengambil masa daripada 5 minit sehingga mungkin 15 minit ataupun 1 jam. Baiklah, setelah proses rendering diselesaikan, kita boleh melihatnya di folder yang disediakan. Okay, images. So ini adalah file final yang kita telah pun render sebentar tadi, dan anda boleh lihat di sini size file ini adalah 42 MB. Okay. Kita boleh lihat di sini. Okey. So jika anda lihat tadi perbezaan kualiti Play Blast dengan kualiti yang kita hasilkan selepas rendering agak ketara. Okey. So tapi drawbacknya ialah apabila kita render, ia akan memakan masa agak lama. Okey. Dan agak lama untuk memproseskan setiap kualiti frame yang kita inginkan. Okay, kita boleh lihat perbezaan di antara Play Blast dan render.